Malam-malam. Selamat malam. So sekarang jam 1.49 pagi. Kita nak gerak ke Perak, ke Nuri Iman. So hari ni bersama dengan Icat macam biasa, fighter-fighter kita. Tapi hari ni kita orang tak pergi mancing. Ada niat nak mancing, tapi nanti itu cerita lain. So depan so kita nak pergi Pantai Remis Perak. Gimana nak kahwin? So kita orang decide pergi gerak bertiga. Rod pun dah siap. Rod tak boleh tinggal weh. Rod tak boleh tinggal. Mana boleh. Perak tempat dia. Kena bawa. Tempat dia wajib ada benda tu. Okay, so jom kita gerak. So RNR Tanjung Malim. Berehat, saya sokok jap. Jangan sokok je guys. Tak elok untuk kesihatan. Jangan jadi macam dia orang ni. Tak risau. Bahaya ni. Tak elok untuk kesihatan. Tengok macam aku tak sokok. Bagus aku kan. Aku bodoh lah. Nak jadi macam aku tak sokok. So kita dekat area Tanjung Malim. Berhenti jap, tukar driver. Isok-isok jap. Penat. Aku tukar driver dengan Icat. Aku dah penat. Aku nak membuta. So lepas ni aku boleh membuta Icat Boleh. Okay. Confirm boleh? Tak marah? Tak. Teruk lah. Teruk. Apa nak jadi? Teruk. Okay, dah rehat. Sambung perjalanan. Ni kita nak pergi ke rumah Amran. So kita nak ke Ipoh. Lepas tu kita lalu Tanjung Malim. Let's go. Sampai rumah Amran. Alhamdulillah pukul 5.20 pagi hari Jumaat. Dan ni sampai. Kita orang dah macam tahu rumah dah. Alhamdulillah. Masuk Saya boleh masuk. Baru sampai ni. Boleh masuk Boleh. Bang masih terima. Assalamualaikum. Aku baru sampai ni. Aku duduk tepi, tiba-tiba dah sampai rumah kau. Tahu sampai. Tahu sampai. Jemput. Tahu sampai je ni. Baru macam ni. So kita tunggu Mirul. Mana Mirul? Hitam. Gila tahu lah. Abang tak nak jumpa lah. Baik tu. Sampai rumah dah. Tidur. Mana Nen tidur? Tidur lah. Tak boleh pakai lah dia orang. So nak sembahyang subuh dulu apa semua. Mandi, sembahyang subuh. Lepas tu siap-siap. Sebab kita sebenarnya nak buat surprise untuk Iman. Sebab kita orang cakap kita tak datang. Tapi sebenarnya kita pun tak expect sebenarnya nak datang ni. Jadi kita orang sampai juga di sini. So kita akan pergi ke mana? Pantai Remis lah. Ke Pantai Remis lah apa ni. Kita tak on malam ni. Aku on lah tadi. Gila bomo tidur sama ke. Mana lah aku tak tidur gila. Bangun siap tahajud ni. Boy. Sia-sia je. Ni masuk neraka dia jadi. Pasal tahajud tu sedap dapat call lah. Aku macam Benda malaikat dah cantik kan. Nak pahala kan. Jadi dia pas kat malaikat Cancel. dapat dapat call Pak Ang call tu mula Tonton, okey. ni. Pahala ngalir lagi lah. Ni. Zina. Sampai dengar suara orang tu terus malaikat cakap tu. Kau muka tidur. Muka orang tidur. Aku tak boleh betul tahajud tu. sama je sih. Kau Aku lepas tahajud tu. dua-dua suruh neraka. Tak, bukan. Aku terlelap kat sujud lama. Kepala otak. Aku tak sempat tahiyat, aku dah tidur. Sujud lama. Sujud minta lama sangat lah. Aku terlepas sujud apa sujud pertama tu aku lupa baca tahiyat tu. 2 kali 5, 5 kali babi. Celaka betul. Alasan dua-dua orang tahajud. Kau perangai sama dua-dua ekor ni. Okey. Lagi sekali. Bersama Amran, Icat, Pak An nak bagi Iman nikah di masjid. Sekarang dah 7.21. Kita nak gerak dah. Semain duha kat sana je. Ui jahat. Jahat dua. Semain duha je. Ya betul. Okay, so kita jamak. Tadi subuh dah jamak dengan Zoh. Sekarang Iman 12 betul. 15. Okay, so marilah kita gerak. Let's go. Daripada Ipoh. Kita daripada Ipoh kita nak ke Pantai Remis. Tengok orang masa berapa minit? Berapa minit kita ambil? Let's go. Tepi.
Ani anak kahwin ni. Kadin. Okay, kita dah sampai di balik pantai. Sejam lebih aku drive. Kau drive bagus dengar. Assalamualaikum. Baiklah. Aku ingat siapa dia tadi? Aku tak nampak dia mesti macam wah. Wow. Kejap. Macam poli kan. Bahaya. Dah lah. Oi, Pak pakai jubah. Baguslah. Ada sebab apa aku pakai jubah? Ada sebab. Takut nanti kalau ada awet kan. Mabuk karat. Patutlah. Ya. Baik tu. Kita sampai. Tak gari. Tu, Iman. Okey, jom kita kena. Raja. Baik je Raja. Bok. Masih ikut lah. Baik tu. Ini toban. Oi, pengantin. Allah. Iman, lama tak jumpa Man. Baik. Masalah muka aku. Mal. Tu lah. Akmal pun dah tak lama dah. Mas. Uish, Hanif wali Allah. Tak ada. Tak je ni. Baik je Raja. Baru jumpa Raja hari tu. Beri buat kamera. Ambil gambar. Saya. Ambil gambar kita orang. Tak nak ambil gambar apa benda. Tak nak ambil. Orang bawa kamera nak ambil momen kan. Tak boleh pakai lah. Okay. Mat apa? Mat. Kan. Apa pengantin kau ni? Ini Sekarang ni pukul 8.59 dah sampai. So ni pengantin. Kan? Bawa lama tak jumpa kau tu. Lah aku jumpa kau bila Mas? 2017, 2016. Masa hari ni kan kau ada kan? Hari ni kan naik dia. No, depan muka. Baik je. Aku pun tak expect aku sampai hari ni. Aku sebenarnya nak datang malam ni. Bukan ni? Betul ke ni? Kau bukan kat KL ke? Reality. Kau bukan kat KL ke tadi? Sanggup bro ni brother. Oh, bagus lah. Lama tak jumpa. Mana Zubir? Dekat Cameron. Kat kamera? Buat apa? Dia kan kerja sekarang. Oh, dia kerja sana? Dia kerja sana. Zaim. Pelajar. Konten lah. Nak masuk tu biasa lah. YouTube ke? Tak ada. FB lah buat kenang-kenangan. Oh ya. Nunggu Ustaz saya. Siapa? Baik. Banyak kamera kan? Banyak. Selesai waktu soalan tu baru kita bila baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما tanggung jawab isteri terhadap suaminya telah dijelaskan dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Haqqu zawji 'ala al-mar'ati alla tahdura firashahu wa an tudra qasamahu wa an tuti'a 'amrahu wa la takhruja illa bi'idhnihi wa la tadkhula ilayhi man yakrah. Hak seorang suami ke atas isterinya ialah isteri tidak meninggalkan tempat tidur sampai nafas kabul lah terima. Dah kerecihan, saya masih dah kerecihan sampai duduk masuk orang dan kerecihan. Cuba abang tu kan? Abang tak tahu kan? Ahmad Latif bin Sa'idin Putra sebut. Jawab, ya saya. Jangan bagi dia jawab, tapi dia jawab kan? Kak saya lari. Kita tunggu dia lari. Ahmad Latif bin Sa'idin jawab, ya saya. Bolehkah masuk? Aku nikahkan engkau dengan anakku Nurul Syazlin binti Muhammad Nazri dengan mas kahwinnya 5 dinar emas tunai. Ya. Itu Nurul Syazlin. Jawab, aku terima nikahnya Nurul Syazlin binti Muhammad Nazri dengan mas kahwinnya 5 dinar emas tunai. Aku nikahkan engkau dengan Nurul Syazlin bin Muhammad Nazri binti Muhammad Nazri
Akmal Latif bin Sayyid Yasir. Aku nikahkan engkau dengan Nur Syazli binti Muhammad Nazri dengan mas kawin di Madinah Kemas Tunai. Aku menikahnya dengan Nur Syazli binti Muhammad Nazri, mas kawinnya Madinah Kemas Tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Akmal Latif bin Sayyid Yasir. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Nur Syazli binti Muhammad Azri dengan mas kawin di Madinah Tunai. Aku menikahkan Nur Syazli binti Muhammad Azri dengan mas kawinnya di Madinah Kemas Tunai. Akmal Latif bin Sayyid Yasir. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Nur Syazli binti Muhammad Azri dengan mas kawin di Madinah Kemas Tunai. Aku menikahkan dengan Nur Syazli binti Muhammad Azri dengan mas kawinnya di Madinah Kemas Tunai. Muhammad Iman Najmi bin Abdul Rasid Yasir. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Nur Ifa Alia binti Muhammad Nazri dengan mas kawin di Madinah Kemas Tunai. Aku terima nikahnya Nur Ifa Alia binti Muhammad Nazri dengan mas kawinnya di Madinah Kemas Tunai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kedua-dua pasangan pengantin ini dan pertemukan kedua-dua pasangan pengantin ini dalam keadaan kebaikan semata-mata. Ya Allah, ya Tuhan kami, musnahkanlah mereka dengan ini, mereka ini sebagaimana Engkau musnahkan tanah yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kedua-dua pasangan pengantin ini dengan penuh mesra dan kasih sayang yang berkekal sebagaimana Engkau jadikan antara hamba-hamba-Mu, Nabi dan Rasul-Mu. Pertaukanlah hati kedua-duanya dalam kesalingan kasih mesra, semesra Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Hawa, Nabi Allah Yusuf dengan Zulaikha, Nabi Allah Ayub dengan Rahmah, Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah dan Hajar, Nabi Sulaiman dengan Balqis, Nabi Allah Musa dengan Za'faran, dan seperti mana Engkau mesrakan junjungan kami Nabi Muhammad SAW dengan isteri-isterinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan dan kekalkan sifat mesra, serasi, mahabbah dan kasih sayang antara kedua pengantin. Tunjukkanlah mereka jalan takwa dan jalan yang benar. Lanjutkanlah usia mereka dalam keberkatan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa. Akrabkanlah hubungan mereka dalam persefahaman dan kasih sayang yang berkekalan, dan jadikanlah mereka dari golongan orang yang diridhai dan terpelihara marahnya. Jadikanlah mereka, ya Allah, dari kalangan orang yang mensyukuri nikmat-Mu dan sabar menghadapi ujian. Anugerahkanlah mereka keturunan anak cucu yang soleh dan solehah, lelaki dan perempuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan nikmat-Mu, murahkan rezeki-Mu, dan peliharalah mereka daripada segala tipu daya, serta jauhkanlah daripada perangai yang jahat.
sempurnakanlah segala cita-cita dan pengharapan mereka, dan serta kurniakanlah mereka kesudahan yang sebaik-baiknya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Iman Najmi bin Abdul Rasim dengan ini bertakrif bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Nur Ifa Alia binti Muhammad Nazri selama 4 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih, sama ada dengan sengaja atau dengan paksa, atau jika saya wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih, sedangkan dia taat kepada saya, atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, atau menyebabkan penganiayaan atau sebarang syariat, dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi hakim syar'i dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima RM RM10 bagi pihak saya, maka pada ketika itu tertalak dia dengan talak khulu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempermudahkan urusan kita pada pagi ini. Ini adalah kebenaran sementara. Jadi sijil nikah yang menghijau itu dia akan siap dalam masa sebulan ataupun 30 hari daripada tarikh hari ini. Jadi bulan depan boleh pergi pejabat akan memanjung untuk dapatkan sijil nikah yang original bulan depan 30 hari ini. Sementara waktu ni nak pergi mana-mana, nak pergi honeymoon, bawa lah ni. Honeymoon ke mana? Vietnam. Bawa pergi Vietnam. Honeymoon ke mana? Senegal, nak bawa pergi Senegal. Janganlah. Nanti kata dah bukan ke mana-mana pun bawa. InsyaAllah. Sahaja dah nombor lah. Tak bawa. Tahniah Amran. Iman lagi. Tahniah Amran. Thank you dah. Bukan aku tu. Tahniah Amran. Pak An depan. Tahniah Amran. Aku bagi tahu Imam jangan balik lagi Pak Anak kan. Tahniah Amran. Dia Cewek coklat ni. Ha? Aku dah bagi dia coklat tak ada. Merah betul lah. So, je cakap. ikat suka tudung dia tak? Nanti. Ya, betul. Ya. Oh ya. Betul kan? Tahniah kepada Iman. Dengan sekali lafaz. Dengan sekali lafaz. Peniki ya. Tambah lagi. Bukan ni tak dia. Baca duduk. Ha? Oh, baca dulu ah. Main dapat gambar main. Mana betul duduk kan? Batal. Hai. Batal. Solat ni aku Tak tahu. Batal pun. betul. Solat Betul dulu. betul duduk ke? Ha. Solat mau tu. Solat dulu baru. Solat dulu baru sama cincin. Balik tak? Saya apa nama? Okey. Man. Hari tu ada tengok pancor. Pancor betul-betul tak sedarkan diri. Dan mengamuk. Yang dukung. Dan mengamuk lah. Sekarang jual rumput masih ada. Siapa kau?
Berat. Api dekong. Berat. Time tu ingat tak siapa nak Berat. kat Kedah, nak cakap Aku Penang. tak sangka pula berat macam tu. Angkat pula sekarang je lah. Saya ingat lah. Kan lagi berat lah. Lagi berat. Tak tanya siapa cakap Kedah macam tu. Hai guys. Oh jangan. Kalau nak makan lepas ni kita cek Indo tak? Jom. Cek Indo. Nak makan cari apa? Saya pagi. Kita cari pagi. Kat ni. Ulum. Ni ada podcast tak? Tak ada. Kalau ada pot orang besar-besar bagi tahu, boleh buat konten kan. Boleh buat konten. Aku nak game ambil gambar kan. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know. Okay, so kita dekat homestay. Bukan biasa-biasa homestay dia. Kau tengok ha. Ush. Bukan biasa-biasa homestay dia. Kau tengok homestay orang kaya. Gila. Ni bilik kedua, masih belum ada orang. Kita orang baru sampai. Ni bilik aku. Ni bilik aku. Jad. Geng-geng DJI lah siap. Action 5 Pro lah siap. Kita ambil bilik paling besar. Gila. Betul-betul kenduri iman ni kau-kau Kau. Betul-betul. So ni bilik yang kedua. Gila. Biasa. Bilik kita orang power. Hai guys. Jom, kita tengok bawah. Wow. Geng-geng mabar. One hand. Pro player. Tutorial. Memang. Jaga kita tengok tutorial. Lek bro. Pinjam lah juga. Busy Geng-geng mabar ni. Nampak? Keluar-keluar jadi Ustaz ML. Jadi Ustaz ML. Full RSG 16. Report ni. Ni yang ni ke? Kena report? Bodoh dia jai waktu bodoh. Oh ya. Bodoh sakit. Dah sistem. Aku dapat ingat kenapa weh wadah. Bodoh weh. Kau tak main ML? Bodoh. Masuk bau. 80. Nak tengok dah sistem main. 80 bodoh. Ini bilik box pula. Bilik air. Ni dia bilik box. Yo. Ada kan pintu keluar sini. Gila. PKU sampai lagi ke Pantai ni. Baik Jangan-jangan kumpul sini ya. Besar gila Offside dah tu bantai dia. Tak, offside tu. Dia kan ada flicker. Tu. Apa hal? Biasa. Ngam-ngam pula record. Jai main babi. Yamin. Jalan-jalan orang ni main. Orang masuk dia tak ada. Apa ni dek Jack dengan cikgu juga tak ada RSG kan. Petang-petang, selamat petang. Okay, so angler-angler daripada Perak. Kami ke Perak bukan sekadar nak pergi keduri kahwin, nak pergi mancing ruan sekali. Orang Perak nak bawa. Orang lama. One hand clear, one hand. Orang lama. One hand player. Orang lama Kelantan. Chat tengah setting barang. Pak An pernah ikut. Pak An pernah ikut dulu mancing kat Pahang. Tekong. Kita dapat ikan. Amran nak test casting aruan. Zaim nak ikut. Sponsor by Zaim hari ni kereta. Kita aku. Kena betul. Belagak tau. Ki.
Apa yang makan? Besar kotak? Mama Toman. Mama Toman. Okay, jom. So kita nak pergi Mencik Ruan. Tengok pot dia. Orang kata potnya power lah, tak tahu lah. Tengok macam mana. Tengok kita sebagai angler boleh tapau tak ikan sini. Jom. Okay, so kita pakai soft rock. Lako jet yang kecil lah. Kita tengok ikan sini besar mana dulu. Okay, kita nak pakai yang killer tu lah. Yang kecil ke yang killer? Yang kecil lah. Kita pakai yang kecil dulu. Tengok macam mana performance dia. Okay, so untuk ni ini video special lah. Video special sikit lah. Pakai soft rock lako jet. Jom kita try. Ni Icat. Dia entah ke mana tau. Aku dengan Icat je berdua. Okay, so balingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Kita tengok tepi tu ada ikan tak. Nampak macam cetek. Tak tahulah. Tak kena. Tak kena. Tak kena, Cat. Tak kena. Size. Tak kena. Hala. Strike guys. Strike. Haruan yang pertama guys. Alhamdulillah. Cat. Oh Cat. Saya tak gumpau. Okay, haruan perak yang pertama. Beg motor Cat. Abang ni pandai mancing lah. Tak maaf lah. Kalau nak cerita Raja Haruan, Kat tinggi sikit. saya lah orangnya. Ni pandai mancing lah. Tak maaf lah. Kalau nak cerita Raja Haruan, Kat tinggi sikit. saya lah orangnya. Curut terang. Player. Baik tu Cak. Ada player. Dekat sikit Cak. Okay, so ni haruan pertama kita. Nampak curut pun boleh lekat dengan soft rock ni guys. Punya power soft rock ni. Alamak. Okay, bye bye. Strike yang pertama lulus. Pegang rod. Icat cari tak haruan. Haruan banyak sini Cak. Boleh. Icat pakai apa set hari ni? Red Hunter. Rod Red Hunter. So reel. No, rod Red Hunter. Reel Zillion. Rod Red Hunter je. Reel Zillion. Zillion berapa? 1016. 1016. 1526 ke apa? Kan? Ni kat SB. Ke Zillion guys. Kita pakai Corrado je. Kesian kita. Pot ni baik ni Cak. Ikan besar-besar ni. Ini ikan besar-besar Cak. Ini ikan besar-besar. Ini cara main dia. Bali. Bayang ke tebing. Karau slow je Cak. Karangnya. Terkejut saya.
Garang nyawa. Ya Allah, macam itu ambil je. Mancing dik? Ha? Mancing ah. Ha? Awak tak mau mancing? Macam mana boleh kumpul orang dapat je ni mancing? Makan dia gugur balik. Han tak pandai mancing. Pandai. Sikit adalah pandai sangat. Hari tu kat depan ada naik sahabat. Nampak ah? Allah, lucu cat. Ada keladi bunting tu. Oh, keladi. Kacau lah. Aduh. Aduh, dik. Macam mana ni? Ada je kan? Saya mancing pakai sokong. Tak makan pun. Ni abang pakai sofrok ada ni. Ada sambak Mancing sekali pakai sokong. Balik mana orang berkali-kali. Tak kena cara tu. Kalau kena cara dia ambil. Tu nampak tu besar tu. Oh. Besar tu. Komplot semua hidup. Pancor. Zaim. Orang bota jadi orang KL. Kan? Orang bota kan? Orang bota jadi orang Oh, bota ni? Bukan bota. Duduk bota kan? Bota kiri. Oh. Pan dah putus asa dah? Ya. Putus asa? Oh, esok kau ingat putus asa. Amran. Amran spinning. Ni confirm dapat. Aduh. Bu, tengok Bu. Amran tak boleh mancing. Angkat sikit dia tengok. 10 malam tu aku nak beli tu. Berapa ekor dah? Baru datang. Baru datang? Betul-betul berbanding-banding tukar bapak. Yo. Aku letak. Aku tengah dekat Perak ni. Macam mana kena cabut ni? Mari sini. Ikan angkat. Boleh? Tu. Mari sini. Kami pula. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Masukkan je. Macam mana? Banyak ke? Banyak katanya. Banyak apa? Oh, lompat-lompat banyak tu. Banyak kan? Ingat kan dah dapat. Okay, so kita tukar sofrok. Sebab tempat ni tempat main sofrok lah. Sebab tempat ni tak ada tempat nak main SP. Kita main sofrok kat sini. Kok baik ni. Let's go. Tak kena. Ada ikan Jad? Ada ikan? Ada. Tengok ni. Aduh, tak lekat. Curut. Isi. Tu dah. Ni abang pegang. Ni. Tak apa. Isi je abang pegang. Tak ada jatuh. Turun je lah. Masuk dalam. Turun je kepala. Turun je. Abang pegang. Turun je. Okey, dapat. Yes. Oh, terpijak. Okey, ni sekarang ni kita dekat belakang madrasah. Ni dulu madrasah kami depan ni. Ni pot mandi dulu lah. Memang tak ada budak main lah. Dan kami nakal-nakal dulu boleh cari cat kontol. Makcik Leha. Cik siap makcik.
Allah. Lama tak nampak tak boy. Faham tak? Ha? Alhamdulillah. Kami duk cari-cari rumah Cik Leha. Tak ada ni cakap mana rumah Cik Leha. So kan tak ingat. Itulah ingatlah. Itu dah rumah Rasa tadi. Ada? Kan imam kami orang ni kan. Tu tengok tadi gambar. Dia ada. Ada lah. Ada. Dengan mak. Ada. Lepas tu pergi ni semua pusing-pusing. Jalan-jalan mancing lah. Bawa mancing kan. Saja pusing-pusing kampung. Duk jalan-jalan serempak koyum. Rasa kok ni koyum ni kan. Ni koyum ni. Wah tu koyum. Dia berhenti. Apa lagi? Panggil lah. Lama tak jumpa Cik Leha kan. Alah, sihat lah. 2020 kan. Lah berhenti tu. Besar dah budak ni. Yang ni pun dah darjah 2. Dah darjah 2 dah. Dah. Kalau tidak dulu montel aja dulu. Cik aja. Masa tu dia baru 2 tahun. Masa dia lahir lagi ada. Saya dah ada dah. 2 tahun. 2008. Yang ni apa benda pula? Kamera. Kamera apa? Kamera mancing. Kamera Nampak mancing. ada apa? Main dengan kawan lah ni. Engkau Icat semua. Saya datang, saya Icat dengan abang dia sifat. Icat. Cari seorang je. Ni Eddie dia rajin pergi dapur. Kalau tolong Cik Leha kan. Tolong Cik Leha. Tolong dia rajin. Dengar tu. Rajin. Pergi ni kau. Ni nak pergi kat Ustaz Soleh. Ni faham pula. Siapa yang Syami. Dah, nampak lagi Syed dah. dah lah. Saya nak pergi. Dia jumpa Salwa dah besar dah masa tu. Dah tak kenal dah. Tak kenal dah. Baru 3 tahun. 3-4 tahun. Tak kenal dah. Kan. Ni duduk mana ni? Cik Mat ada sediakan homestay. Duduk ramai-ramai lah. Duduk ramai. Kami satu bilik apa semua kan. Homestay dia boleh masuk rasa 30 orang boleh tu. Dia bujang boleh lah 30 orang. Memang besar betul dia kan. Tu yang cakap dengan mereka tu nak main sini kan. Nak pusing-pusing. Ramai. Aku ingat nak pergi Sat lah. Mesti kena pergi makcik. Sebab esok adik makcik apa balik. Kat mana? Yang selama tu, yang bongsu. Balik sini? Balik. Dah ni. Sekarang ni dah 7.40. Itulah. Dah maghrib dah. Memang je nak jumpa Cik Leha kejap je. Dapat tengok rindu nak tengok muka Cik Leha. Teringat. Salwa, Aisyah, makcik apa ni. Salwa pun dah biasa dah. Kelantan tak tahu Pak Is apa, tak tahulah. Jauh. Tak tahu Pak Is datang Pak Is pergi. Kopi. Pak Is? Tak lah, depo ni kan agensi apa sana. Tengah lah tu. Yelah kot. Anak makan. Okay makcik, maghrib dah makcik Lama saya nak tengok muka makcik je. Memang dah rindu sangat dah. Lama sangat tak tengok muka makcik. Besar dah macam ni. Ni Abang Icat. Sedang kepala dia orang hari ni. Ya, yang masa tu. So, kita pergi sarapan. Sekarang pukul 8.17. Dia ada kat Selekor Pak Ngah. Yang lain semua tengah buta lagi. Tu Zaib dengan Amran. Okay, so sekarang semua dah gerak dah. Kita orang je. Bilik dua bilik tak bangun lagi. Dengan Zaim tak tahu apa dia buat. Dia seluk tangan dalam seluar. Dalam seluar. Ada selimut seluar. Aku tengok sana ada Ustaz Nuri. Jom lah. Ustaz Nuri ada sana, Pak Iboja dia, atuk ada. Dekat tempat dia makan. Kenapa? Kita nak pergi sarapan sekarang ni. Belum mandi tapi dia gosok gigi. Biasalah, geng-geng bujang. Sebelum buka Eddie belum mandi. Sekarang ni aku seorang ni dah mandi. Puaka-puaka yang tak semai subuh ni belum mandi. Dekat ada sendiri kan? Setengah. Aku semai subuh. Ini akhir zaman, korang jangan percaya dia. Semai subuh. Dajjal keluar, korang pukul Dajjal. Pukul dia tu. Aku semai subuh, aku record tadi Shell. Aku letak kat belakang. Aku record, aku semai subuh. Ya. Tak, aku nak membuktikan. Itu sebenarnya bukti. Zaman sekarang dah tak ada riak, dia bukti. Berarti kau ada bukti situ orang semua. Betul tu yang kau. Ada video ikan tak salah tadi? Video ikan semalam ada? Video ikan. Ada ikan.
No. Dia tunjuk. Jangan sial. Dia diam lah bodoh. Babi tahu ke? Oh tak. Babi macam tu lah. Ninja Turtle. Gila siap. Kau kutu ni orang tak? Hand live. Nak pergi Kenduri Iman. Apa? So ni dia belajar-belajar lama lah. Ni Ustaz Muhajir masih mengajar lagi. Ini Ipul dah berhenti dah. Kata-kata hari Apa ni buat sekarang? kerjalah pusat servis, okey? Macam boleh kosong. Weh. Okey. Cemur dengan Sama muka saya. keli. Cemur dengan muka keli dia. Asal lah bodoh. Bye. Farid, ngobrol dah lama juga. Jangan. Bawa stop siap. Gila. Jangan subscribe, sumpah jangan subscribe. Baju tumpuk kari jangan Oh, semua. tak. Okey, baik. Kau. Adik, tapi adik-beradik dia tak datang. Dia trio ni, tapi adik-beradik dia tak ada hari ni. Syamli dengan Mimin tak ada? Hai, di sini bersama anak lemek. Ni dua pupu. Ni dua pupu aku. Ini pupu aku tapi dia tak mengaku. Aku tak mengaku dia dua pupu Aku tak mengaku pupu aku. Dalam video je aku mengaku. Daripada pau tak mengaku. Zunur. Hai, saya Zunur. Zunur. Teruk tu. Sakif. Dia belajar lama juga. Junior. So lagi siapa lagi? So kita sama Pak An. Satu trip dengan kita. Ni adik arwah Fatih. Adik arwah Fatih. Ni Izzat. Izzat mana Izzat? Nasrullah. Kena boleh masuk vlog. Nasrullah ada buat bisnes jadi okey. So korang boleh contact ni. Korang boleh contact kat TikTok dia. Ni TikTok dia. Ini IG dia. IG dia. IG Jadah ada korang okey. boleh. Kalau nak nombor pun boleh. Dia letak sini. BMP nombor. Wah, aku dah dapat. Aku Nabi Junaid. Setelah sekian lama dapat masuk vlog. Hai, sekejap ke? Okay. Tak boleh. Okay, ini saya dengan Nabi Junaid. Supporter juga. Supporter kuat, Supporter kuat. Sambil makan Tengok video Alip fishing. Ya. Sam. Baru sedap makan. Selera tambah. Tazidi. Lama juga. Dan Mirul. Tam. Pengantin nak kereta kau ni. Apa dia semua pegang pancing ni? Ni Amir Kijah. Ni tiga beradik ni. Dia ni. Satu, dua. Amran. Ni Amran. Tiga beradik. Aku ni TikTok aku ni AJ Tapi aku. dia salah server pula. Adik-beradik dia warna lain pula. Ni TikTok aku Salah AJ server. aku. Nombor telefon, Tinder semua. Zaim. Ini Zaim. Kata nama punya. Ini Zaim. Dah ada dalam TikTok kita ni. So, kita orang nak pergi Kenduri Iman. Semua dah. Tengok sampai ke atas. Apa lagi? Let's go. Mayu. Tak ada dalam video lagi. Casting lah, kita casting lah. Ayu belakang. Ayu. Selek gila. Handsome gila. Handsome tu. Kantin. Baik siap. Lagi seorang. Mana seorang lagi ni? Dah keluar dah. Dalam kereta. Okey, tak apa. Pengantin. Okey, kita hantar pengantin. Sini Iman. Sini Iman. Ni Akmal. Man. Satu kereta. Mana? Cik, isolation cik. Tak dikan. Isolation. Tak dikan. Isolation. Bodoh agaklah bodoh tau. Mau. Apa tak Roger? Aku dah cakap dulu lah. Okey. Saja parking sini sebab sana sempit kan. Semalam kau dah nampak parking sana kan. Parking jauh sikit. Hai. Mana? Aku hamba yang doif lagi hina aku. Tak ada waliyah. Campur. Selamat perak lah.
So sekarang kita dah sampai dekat Dewan Iman. Kita orang tak nak parking sana sebab sana kalau parking tak boleh keluar. Yes, sempit. Jadi kita parking jauh sikit. Biarlah berjalan selamat. Sebab malam tadi nak makan daging banyak sangat. Banyak sangat makan. Alhamdulillah. Saya pun semakin kecil. Saya pun semakin kecil. Itu masa bertunang baju ketat. Kecil dah. Weh bodoh tu kejap aku gampang muka sel. Dia apa beli kamera ni? Apa weh? Bahasa ni. Aku saya bodoh semalam. Waktu belum apa bagi kahwin mahal. Sama tapi aku beli ni sebelum tunang. Oh, kira selamat ah. Ha, selamat dah. Jadi dah tak ada ni ah. Nanti dah sampai. Tapi ni tu benda ifah ke? Apa benda? Man, happy birthday. Semak gila. Mal, Martin. Oh, betul. Kita nak minta ucapan daripada semua geng-geng lama, pelajar-pelajar lama untuk Iman. Kalau bagi gambar saya Tambah Muazir. Kalau apa kata ucapan untuk Iman? Ucapan untuk Iman, tahniah. Semoga rumah tangga yang bakal dibina dipenuhi dengan rahmat, barakah dan sakinah. Amin. Tahniah Iman. Semoga barakallah. Man, selamat pengantin baru. Semoga bahagia selalu. Semoga perkahwinan ini hingga ke syurga. Man, selamat pengantin baru. Ingat, kita lelaki, jangan takut bini. Okay, Man, selamat pengantin baru. InsyaAllah murah rezeki. InsyaAllah Kak Hang doa murah rezeki semua. Apa-apa, raya kena duit raya lah. Aku jangan cong, Hang kahwin yang ada raya. Assalamualaikum, saya Zunur. Hai. Ucapan. Iman, semoga kekal bahagia sampai ke jannah tau. Bagi orang angkat ke amin. Aku dah di queue. Amin. Iman, tahniah. Aku tak ada kata-kata apa. Semoga kekal hingga ke jannah. Amin, insyaAllah. Selamat pengantin baru buat Iman dan dalam soalan apa orang kata, masalah rumah tangga tu hadapi dengan sebaik mungkin, sabar dalam rumah tangga ni. Yang paling penting lah paling penting lah. Kalau boleh tu, kalau ada perselisihan faham tu, janganlah terus kita cerai ke apa kan. Kita boleh bincang benda ni, boleh sotong. Bagus. Kita beli beras. Tapi at the same time isteri yang masak nasi tu tau. So bincang dulu lah sebelum apa-apa kan. Ucapan daripada saya kawan. Terima kasih jemput majlis. Sentiasalah buat perkara yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga bahagia hingga ke jannah. Betul je? Jaga bini elok. Jaga bini elok. Paling sempoi. Masih cuti tak? Ucapan untuk Iman. Kepada Iman, selamat pengantin baru. Semoga kekal ke jannah. Amin. Satu bilik tu. Bilik down. Model aku bilik down. Siapa yang tepuk apa tadi? Iman lah. Tepuk aku lah tadi. Siapa tadi? Sambil ngomong.
atas tepi tu. Memanglah. Di bawah ni. Aku depan lah. Ni Nabi jom. Kau nak boleh depan. Pendek duduk. Pendek duduk. Kena duduk Alamak. Tadi pendek atas. Bagilah yang dekat depan. Rasa dah cukup. Ni. Ucapan untuk Iman. Selamat pengantin baru, tahniah dapat jumpa anak tokai. Oh. Baik. Anak tokai. Baik. Tahniah aja. Tahniah aja. Lain tak ada. Kau ni memang sangat sempoi sangat lah kau ni. Terlampau sempoi ni. Ni kita review sosok. Ucapan untuk Iman? Tak ada ucapan lah. Jaga isteri elok-elok, sabar banyak. Kunci dia sabar. Kalau tak sabar, bayar. Jaga solat, ekalkan diri tu sebagai seorang ustaz lah. Tahniah Iman, tahniah. Awak pula? Apa tu? Iman jalankan tanggungjawab dengan betul lah. Teruskan watak sebagai ustaz tu. Dan tahniah juga. Itu semua. Tak ada kata-kata. Tunggu saja esok. Ucapan macam mana contoh? Dah indah hari Selamat pengantin baru. Semoga kekal sampai hingga akhir hayat. Amin. Okey. Doakan Eddie cepat kahwin. Kau ni imam tak guna lah kau ni. Iman, selamat pengantin baru. Semoga dimudahkan segala urusan. Sakinah mawaddah. Macam ni lah kau cakap tadi. Tak keluar. Kau tak imam tak guna lah kau ni. Tahniah Iman. Dah Iman. Apa-apa je Roger. Dah lah. Banyak sikit. Malu. Videographer tak guna. Wajar. Makin selamat pengantin baru, semoga berkekalan sehingga jannah. Semoga berbahagia selalu. Okey, jumpa lagi. Doakan aku pula. Amin. Alright. Semoga bahagia sampai akhir hayat. Tahniah dah kahwin. Amin, terima kasih. Semoga perkahwinan di dalam sakinah, mawaddah dan warahmah, insya-Allah. Amin. Ucapan dulu. Ucapan semua dah tu. Ucapan untuk Iman. Maknanya buat video ni banyak. Model. Hingga ke jannah. Amin. Amin. Lagi? Amin. Semoga maju jaya. Okey. Selamat pengantin baru. Mudah-mudahan dapat warahmah apa? Sakinah mawaddah warahmah. InsyaAllah hingga ke jannah. Semoga perkahwinan ni berkat Allah Ta'ala redha. Amin. Terima kasih. Aku dah. Tapi tak apa rekod lagi. Aku dah baca masuk. Okey, sekali lagi. Kepada Iman, selamat pengantin baru dan semoga kekal sampai jannah. Jangan lupa baca bismillah. Dah kot. Ya, bismillah tu dah kot. Aku ucapkan ke Iman, semoga perkahwinan ni dapat dijaga dengan baik dan semoga tak payah. Okey, sorry. Lagi. Dan semoga sampai ke jannah. Amin. Selamat pengantin baru. Okay. Semoga tak cepat tewas. Ha? Apa? Semoga apa? Semoga tak cepat tewas. Ucapan saya ucapan. Selamat pengantin baru. Okey. Hingga ke anak cucu. Amin. Kiri. Oi, tak apa. Ucapan untuk Iman. Semoga perkahwinan diberkati dan dirahmati Allah SWT. Amin. Semoga bahagia sampai ke syurga. Aku tala muka kau lah. Ucapan untuk Iman. Marempit tu. Bapak. Janganlah tunjuk malu saja. Selamat tahniah kepada pengantin kita, saya Iman. Semoga bahagia sampai ke jannah. Okay, bye. Selamat pengantin baru buat Ustaz Iman dan isterinya Ifah. Semoga selamat dunia akhirat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Ucapan ni yang kita nak macam ni. Oh, betul. Selamat pengantin baru. Semoga baik, bertambah baik. Semoga. Selamat pengantin baru, semoga bahagia ke jannah. Tak ada ucapan. Okey. Selamat pengantin baru. Semoga bahagia. Ayat kau semua minta penampur lah kau ni. Selamat pengantin baru. Okay. Semoga bahagia sehingga tua lah. Itu saja. Amin. Semoga pengantin baru dapat di dunia dan akhirat. Amin. Kelas. Assalamualaikum kepada Iman dan pasangan. Selamat pengantin baru. Semoga
masjid yang dibina sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum. Terima kasih. Laju ni. Mudah. Okey, untuk Ustaz Iman selamat pengantin baru dan tahniah atas perkahwinan, dan semoga perkahwinan ni di bawah sakinah mawaddah dan warahmah insya-Allah. Semoga kekal hingga ke jannah. Macam yang lain cakap, kuncinya sabar. Walaupun aku belum kahwin lagi. Kunci sabar. Mudah-mudahan dia boleh membawa ke syurga semua sekali. Amin. Ini daripada bapa mentua Iman. Dia perannya. Cik Iman. Selamat pengantin baru anak-anak ibu. Semoga kekal bahagia hingga ke syurga. Amin. Jaga anak ibu elok. Okey, kerja. Terima kasih. Okay, so tamat sudah trip kenduri lah senang cerita. Sebagai kawan-kawan madrasah. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat pengantin baru. Dan semoga berbahagia hingga ke jannah. InsyaAllah, amin. Hari ni dah ramai lah, tapi tak full lagi sebenarnya. Ya, sebenarnya tak full lagi. Ramai yang tak dapat datang. Jadi Iman, selamat melalui ujian rumah tangga dengan tenang dan aman. Tak masalah, berbincang dengan baik. Ya, berbincang dengan baik. Jangan bercerita dengan sesiapa pun pasal baik. Baik, itu je. Bye-bye. Nak buat apa ni? Cendol. Ada cendol. Cendol apa ni? Cendol durian. Cendol apa? Durian. Cendol durian. Harap-harap ada lah. Aku pernah makan cendol durian sini. Sedap. So korang yang mari Pantai Remis, bolehlah masuk dorong ke dalam Kubuk yang 2. Boleh cari cendol kat sini. Sedap cendol sini. Cendol sini ada macam sikit. Cendol puluh durian. Puluh durian berapa? 3. Cendol ni dia masuk dalam plastik ke dalam cawan? Dalam cawan. Cawan. Cantik. Bungkus kan? Bungkus. Okay. Berapa? 3. Kita nak 3. Ada? Air kosong 3. Dah sampai. Cendol pulut durian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jom. Dah. Jom. Mana ada orang beli air kosong, nampak? Kita beli air kosong. Nampak? Balance. Kita beli air kosong. Jom pergi Ipoh, hantar beradik 2 ekor. Lepas tu balik ke Selangor. Bye chat. Bye. Tinggal chat.